datang balik ke rumah masing-masing. Tapi kali ini dapat malam di sini, walaupun rumah lain-lain, tapi semangat kerjasama, semangat persaudaraan. Kami diharap pada masa-masa akan datang kita akan adakan ini lagi untuk merapatkan tali silaturahim kita, adik-beradik, anak-anak saudara juga, supaya semuanya mengenal satu lain. Walaupun adalah satu menjauhkan diri, tapi tak apa. Mudah-mudahan kita berdoa semoga mereka juga akan rapat dengan kita dan kita mengenali satu sama lain. Nasihat yuk dengan adik-adik kita yang gaduh. Yang gaduh kalau ada perkara yang tak ingin ataupun tak kita senangi, cakap. Jangan diam diri dan lari masing-masing buat hal hingga kita lupa yang kita datang keluarga. Nampaknya itu saja ya yang nak disampaikan. Mudah-mudahan kita akan juga bersama, senang dan susah, dan dapat berhimpun seperti ini pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yuk, pembuat kita. Jadi nasihat kita, Yuk kita, pembuat kita akan berikan demi untuk bukan untuk orang lain, untuk keluarga kita sendiri, untuk sama-sama ya, terus berhubung, terus rapat antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul di sini dalam satu keluarga yang besar. Dan Aici merasakan amat gembira sekali kerana dapat bersama, terutama kita bila dah jumpa ni sekali-sekala ya. Hari raya memang tak keluar masing-masing dengan program aktiviti masing-masing. Jadi ini adalah peluang untuk kita bersama-sama untuk merapatkan ukhuwah, merapatkan persaudaraan, dan semoga aktiviti begini diteruskan, kita merapatkan hubungan silaturahim, kita dapat berjalan-jalan makan hari. Macam di sini, ini kan cik sampai tempat lain, nanti kita rancang pula dengan Ihsan. Ihsan kita jadi dia sebagai bos lah, sebab dia orang muda. Mungkin dia orang lama. Jadi Aici mohon ampun dan maaf jika selama ini banyak membuat kesilapan ke, kesalahan ke ya, sama-sama lah kita mohon ampun dan maaf semasa. Dan satu lagi kita berdoa lah ya, selalu ingat kepada Allah, berdoa supaya hubungan kita dengan titanda kita Harun ya, dapat dipulihkan insya-Allah dengan doa. Kalau kita duduk diam diri, tidak memanjat doa kepada Allah, mungkin makin lama makin kejauhan ya. Umur pun makin panjang, makin lama kita tak tahu bila kita akan pergi. Tak kira umur ni yang tua pun pergi, yang muda pun pergi. Jadi kita sama-samalah kalau boleh sentiasa rapatkan diri dengan Allah dan sering berdoa air masuk. Jadi Aici tak ada apa yang nak diucapkan panjang lebar.
cukup setakat itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bersilaturahim, ya, selamat bersilaturahim dan teruskan itu ini dari masa-masa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tu saya pergi bank lagi ya. Boleh bangun kau meh. Mana elok ni nak kaitan? Jangan dia satu lagu je ni. Assalamualaikum semua. Ucapkan selamat datang ke Cakap saya buat kuih. Bagi dia sepi dia. Bagi sepi. Okey, selamat balik. Okey, selamat balik. Okey. Jadilah. Assalamualaikum. Makin YB ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kepada ayah-ayah, bapa saudara, mak saudara semua, mak, anak-anak saudara, semua sepupu yang dikasihi sekalian. Okey. Saya kalau boleh saya pegang mic ni saya cakap 2 jam. Tapi memandangkan semua nak sibuk tokoh-tokoh hadiah ni, saya pendeklah kepada 1.5 jam. Okey, terima kasih kepada Rustia telah mengadakan satu hari keluarga Haji Mak Nur ni, satu hari keluarga yang baik, yang merapatkan segala silaturahim pengajian kita. Semua dah ada yang kan kita pergi pada majlis kahwin yang gitu kan. Alhamdulillah semua dah berjaya, cumanya tak nak cakap banyak sangat. Kalau ada kita adakan apa ni hari keluarga ni lain kali pada tahun depan ke 2 tahun sekali macam Encik kat tadi, baguslah. Nanti bila kita set point lebih baik, ada aktiviti malam ke, kita pergi naik boat ke, pergi menyelam ke, scuba, snorkeling, aktiviti flying fox, kita buat aktiviti rasak, kita boleh mengerat lagi seterusnya hubungan sedikit ini. Okay, terima kasih.